DIY travel ke Hong Kong behind the scene. Kali ni kita orang pergi travel, tak bawa nenek ngatuk Noah and Aira. Jadinya fully kita orang yang handle budak kecil dua orang. Sebab kan ni DIY, jadinya kita pergi mana-mana naik train. Kita orang ambil hotel yang dekat dengan train station. Jadinya nak pergi mana-mana memang kita orang naik train. Daripada airport kita orang angkut lagi-lagi besar semua untuk pergi hotel. Bayangkanlah sekali bawa baby ni semua. Memang mencabar, tapi inilah kita panggil pengalaman. Dan naik train daripada airport semua, lepas 2 jam baru sampai hotel. Hotel kita orang kat Hong Kong ni satu malam RM500. Ni dah kira hotel bajet sangat lah ni. Betapa kecilnya, angkat kaki terus rasa pintu toilet. Dah bawa masuk luggage ni memang sempit. Macam mana kita nak susun bag? Masuk je. Kita orang banyak spend time dekat luar, jalan-jalan. Hotel untuk tempat kita tidur je. Hari-hari memang lebih daripada 10,000 langkah kita orang berjalan. Dia lagi mencabar sebab bawa baby sekali dengan stroller semua. Bila nak travel DIY macam ni, kena cari geng yang best. Barulah jalan-jalan pun syok. Kerjasama tu penting bila bawa baby. The boys kena jaga baby dekat luar, sementara mak-mak menyelam shopping barang-barang. Lepas membeli, terus kena sumbat dalam luggage. Kalau tidak, lenguh weh nak bawa banyak-banyak plastik. Travel DIY ni memang penuh mencabar, tapi jimat banyak daripada ambil agent. Tentatif pun kita yang pilih sendiri nak buat apa. Bila kita dah start travel, bertambah semangat lagi kita nak cek duit, nak jalan-jalan lagi dan lagi. Semoga kita semua dimewahkan rezeki. Bye. Selfie satu kali. Selamat bercuti.